Suasana selesa, dia punya kemudahan pun bagus, surau, tandas semua bersih. Tahun ni saya dah pergi 3 tempat. So far yang ni sangat convenient bila bawa budak kecil yang ramai. Dewan ni luas. And then yang penting ada surau untuk kita solat lah. Itu paling penting lah. So at least kita orang tak kejar-kejar nak solat nak makan lah. Kemudahan pun ada, surau, tandas semua dekat, nak beli makanan pun mudah dan agak tersusun lah, memang sesuai lah untuk majlis-majlis macam ni. Makanan Alhamdulillah pelbagai puas hati lah dengan bayaran yang kita dapat. Semua sedap lah, susah nak cakap mana yang sedap. Tapi yang saya best ni kuih-kuih dia terasa lah. Macam kuih-kuih zaman orang tua dulu buat ni. Kuih lama, orang lama masa. Jadi best ada rasa lah orang cakap. Dia makan makanan di tempat yang selesa, cantik, jadi macam benda tu macam masuk in dengan kita punya feel lapar in lah dengan kita punya selera. Makanan orang cakap macam hotel punya lah. Okey, memang power punya. 5, saya bagi 5 lah. InsyaAllah saya bagi 5 bintang lah. Rating 5 star saya bagi. Saya boleh bagi 9.5%. InsyaAllah lah. Kalau ada kesempatan repeat lagi. Kalau ada kesempatan. Kalau tak sempat tahun ni, tahun depan lah. Dan saya recommend lah, kalau siapa yang kat sana tu datanglah ke apa nama dia? Astana Sky Garden untuk buffet berbuka.